Assalamualaikum. Selamat petang semua, apa khabar? Hari ni kita buat checking. Kita cek pokok buah-buah, pokok-pokok yang kecil ni. Jadi banyak buah yang dah masak. Dan saya juga cek pokok yang besar ni. Okey, pokok yang besar ni banyak yang bakal mati. Salah satunya adalah yang ini. Yang ini bakal mati ya. Sebab apa? Sebab masalah cendawan. Jadi sekarang ni saya dah dapat pastikan lebih kurang dalam pokok yang lama ni pokok yang tinggi ni lebih kurang dalam hampir, tapi usianya pun dah hampir 15 tahun, dekat 20 tahun rasanya dah. Hampir 20 tahun. Masa tu adik saya masuk U rasanya. Jadi masuk U, sekarang ni umur dia alright, dah hampir lah 15 tahun atau 20 tahun. Saya tak ingat lah, malas nak kira. Tadi tanam ni sekarang ni masalahnya pokok yang batch pertama ada 5 pokok lagi. Sekarang ni dah tumbang 3 pokok. Ada lagi bakal yang tumbang lagi. Jadi hari tu kita tanya-tanya juga sama ada anai-anai ataupun masalah tikus. Ini bahagian bawah dia. Yang ini nampaknya tak ada lah. Okey. Masalah dia adalah Ganoderma. Ya, ini Ganoderma. Ni. Bila ni ada dekat sini, pokok ni telah terinfeksi. Bahasa Indonesia terinfeksi. Maknanya tanda-tandanya pokok ni akan mati. Ganoderma ni bahaya. Pokok getah pun ada. Lepas tu pokok sawit lah biasanya. So bila dia kena, dia akan mereput sampai ke dalam. Akarnya akan mati perlahan-lahan. Macam mana nak mengatasi dia? Tiada lagi setakat ni racun ataupun apa-apa yang dapat menyelesaikan masalah ni. Saya dah buat carian-carian Jabatan Pertanian apa semua. Masalah dia ni tak dapat diselesaikan dengan cara meracun ataupun cuma kawasan yang terinfeksi, bahasa Indonesia lagi. Kawasan yang ada benda ni tidak digalakkan tanam. Maknanya jauh ke, dia boleh berjangkit. Dan saranan ada satu daripada page yang saya tengok tu adalah membiarkan pokok paku ni, paku pakis ni. Okey, jadi pokok paku pakis ni korang biarkan dia di dalam di dalam kawasan kelapa sawit ni. Paku pakis ni dia akan menghalang yang cendawan tu tumbuh. Itu saja cara dia. Cuba anda bayangkan, tiada cara lain lagi kalau ada masalah itu. Jadi kalau kebun sawit, seelok-eloknya kalau korang tak nak masalah tu berlaku, kena biarkan pokok pakis ni naik di dalam sawit. Tapi isu dia sekarang ular. Masalah dia ular. Ni adalah masalah dia. Ni tak dapat anda selamatkan dah lah. Kita tak boleh buat apa-apa pun. Dan kita hanya ambil buahnya, tunggu masa. Ini pun sampai pokok dah lah. Macam ni pokok tumpang pula. Pokok tumpang ni boleh teracun ni. Nanti saya akan buatlah video dia macam mana saya akan racun pokok tumpang ni. Saya akan potong, masukkan racun dekat sini, bubuh dalam plastik. Dia akan mati sampai ke atas. Ini adalah masalah dia. Masalah adalah Ganoderma.
sahabat-sahabat yang tahu macam mana cara yang lain. Tapi yang setakat yang saya tahu memang tiada rawatan untuk buat masalah gandruma. So sekarang ni ada 5 pokok, bahagian dalam sana pun ada. Dan kebiasaannya pokok-pokok yang dah tinggi dah tinggi macam ni, biasanya akan terkena penyakit gandruma tu, cendawan. Dan ini memang sangat-sangat masalah. Sehingga kan ada satu, saya tengok dekat mana sawit yang dah tumbang ni, diorang akan bakar kawasan ni, diorang akan rawat lah tanah kawasan ni, diorang akan buang kalau boleh. Sampai tahap macam itu. Sebab dia tak nak pokok yang dah tua-tua ni nanti, dia naik nanti, tempat ni pun ada gandruma tersebut. Ini masalah dia. Kalau sahabat-sahabat yang mana otai-otai dalam ni tahu, korang boleh kongsikan macam mana nak menyelesaikan masalah gandruma ni. Ni lama-lama nanti, dia akan reput, lepas tu dia akan berlubang tau. Dia akan berlubang masuk ke dalam. Masa tu korang jangan harap lah buah. Nampak? Gandruma ni dia akan sampai ke dalam. Dia akan reput sampai sebelah. Masa tu kita akan nampak daun dia akan ruyup begitu. Dia akan ruyup macam tu. Lepas tu buah tak ada dah. Lepas buah tak ada, buah pun dah semput-semput dah, pokok macam nak mati, last dia akan tumbang. Ini masalah yang selalu dihadapi lah oleh kata orang pekebun sawit, masalah gandruma. Dan setakat ni menurut kajian memang tak ada, kecuali biarkan pakis ni penuh. Macam dalam kebun ni penuh dengan pakis, dalam pun dia biarkan pakis, berkemungkinan dia hanya tebas saja. Jadi kos lah. Jadi kalau kita nak buat macam tu, dia kira kos. Pertama kos, sebab kita kawal dia punya kenaikan dia, supaya dia tak jadi hutan pula kan. Tapi yang keduanya masalah ular. Masalah ular. Dikhawatirnya ular tu sangat menakutkan lah kalau dalam hutan lah. Sebab sini kawasan ni ada ular tedung sela hitam tu. Tu pak, pakis tu. Dia tumbuh dekat celah-celah tu. Tu bagus. Maknanya insya-Allah gandruma tu tak ada. Biasanya macam tu lah. Ataupun di pangkalnya ni biarkan semak macam ni. Dan ada pakis. Macam ni memang tak ada. Pakis ni lah. Tu ada pakis tu. Okey sahabat semua, Assalamualaikum, selamat petang semua. Ini adalah masalah yang saya tak tahu saya nak buat macam mana. Memang saya cari cara dia untuk ni ada pakis pun dah berlubang dah. Ni masalah gandruma. Alright, itu je. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Bye-bye. Kalau ada tahu masalahnya macam mana, korang boleh kongsi-kongsi kat ruang komen. Bye-bye.